Kenapa? Sebab pertama, harga dia tak mahal pun. Tapi peranan dia sangat-sangat penting. Hai, T1 Minit hari ni. Okey, jom. Tengok sini sikit. Okey, kat tangan saya ni sebenarnya ada Serep boot. Ni saya baru tukar Serep boot Saga tadi. Okey, kat sini saya nak pesan lah. Siapa yang Serep boot dia ni dah koyak, dah pecah, dah berlubang, tolong tukar secepat mungkin. Kenapa? Sebab pertama, harga dia tak mahal pun. Tapi peranan dia sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau dia koyak, kalau dia berlubang, kalau dia ni rosak, dia boleh menyebabkan anda berisiko untuk rugi beribu ringgit. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Okey, fungsi Serep boot ni sebenarnya untuk melindungi serep kita ataupun rear end kita supaya tak ada debu yang masuk. Tak ada kotoran, tak ada habuk, tak ada batu masuk dalam. Kalau ada habuk masuk dalam, tak lama kita punya serep cepat jam. Serep harga tak murah, mahal. So, ingat, kalau anda cek benda ni, sebab benda ni selalu rosak. Kalau anda cek benda ni dah rosak, tolong cepat-cepat datang ke mana-mana bengkel, pergi ke mana-mana bengkel, tukar Serep boot yang baru. So, kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Syamri Ipoh. Selamat hari ini, saya